Bring it on. Lieutenant General Datuk Johnny Lim yang baru diangkat sebagai Lieutenant General, pemimpin politik. Dalam posting Facebook dia, ada gambar sekarang, ada hiasan, tetapi dalam posting dia kata satu hari nanti mungkin Perdana Menteri Malaysia akan jadi orang Cina. Apa benda ni? Beliau merupakan askar Malaysia yang berjiwa Malaysia, berkhidmat lebih 40 tahun untuk negara ini, sanggup meletakkan nyawa di barisan hadapan. Dalam kala itu, seorang pemimpin politik sanggup buat cerita macam-macam. Jadi saya tegur. Saya kata jangan buat macam ini. Sebab nilai perpaduan rakyat majmuk di Malaysia ini terlalu besar. Jangan kita memecah belah, memporak-perandakan negara kita. Dia punya parti pun mengakulah betul ya, jangan buat macam ini. Tiba-tiba dia pula hari ini tulis dalam Facebook kata dia akan pertimbangkan tindakan undang-undang ke atas Steven Sim. Saya kata kalau hanya kerana saya mempertahankan kemajmukan dan perpaduan rakyat Malaysia yang begitu nilai besar sekali, martabat askar kita, maka saya tidak akan berganjak. Bring it on, saya kata.